Aki baru saja selesai kerjanya di Selama Perak. Dia ditempatkan di rumah kayu yang lama dan cantik semasa dia di sana. Setelah tamat kerjanya di Selama Perak, dia pulang ke rumah asalnya dan asyik terfikirkan tentang kejadian-kejadian pelik yang telah berlaku ketika dia berada di rumah tumpangan tersebut. Namun di hatinya berasa lega kerana semuanya sudah tamat. Di saat dia sangkakan semuanya sudah selesai, berikutan harinya, Aki telah mendapatkan khidmat seorang bomoh. Salam. Masuk. Tanpa membuang masa, Tok Bomoh terus melakukan ritualnya. Kulus, marilah Jombang. Hei! Siapa namamu Jombang? Coy. Apa mahumu coy? Bukan. Coy. Apa yang kau mahu coy? Aku mahu ganggu budak itu. Namun begitu, tidak apa yang Tok Bomoh itu boleh lakukan. Dan keesokannya pula, Assalamualaikum. Salam. Sabtu. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Masuk Ustaz. Aduh. Apa yang ada Ustaz? Astaghfirullahalazim. Aduh. Ustaz Helmi terus menunaikan solat sunat di dalam rumah itu. Beliau berhajat untuk menghalau hantu itu keluar daripada rumah ini. Setelah selesainya dia solat sunat, dia meneruskan dengan bacaan Yasin supaya hantu itu kepanasan dan keluar dari rumah. Namun begitu, teruskan.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz, terima kasihlah Ustaz sebab datang tengok-tengokkan saya ni. Ya, sama-sama. Berat sebenarnya ujian kamu ni. Berat macam mana Ustaz? Ustaz ni main jalan kaki ke? Setelah setiap malam dikacau, Aki semakin rungsing. Seperti tiada jalan penyelesaian untuk hantu ini pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Apa pening lah ni? Apa pening sewa? Rumah aku lah. Hari tu aku duduk sewa dekat sini, kat Selama. Lepas tu aku balik rumah aku, ada hantu ikut aku pulang. Weh, biar betul. Betul, tiap malam dia datang kacau aku. Aku dah panggil ustaz, bomoh semua aku dah panggil. Dia tak mau belah juga. Dah berapa lama dah? Aku ingat dekat seminggu kau ni. Aku dah tak tahan lah. Tak tahan. Tapi hari-hari dia kacau lah. Bukan takut dia. Betul juga kan? Keadaan sama seperti biasa. Setiap malam Aki masih dikacau oleh hantu jembalang itu. Namun kali ini, Aki sudah tidak berasa takut kerana sering diganggu. Hampir setiap perbuatan hantu itu sudah tidak dihiraukan lagi. Hantu itu bagaikan nyamuk yang perlu dipukul. Mbak kata orang tua-tua dulu, berpada-padalah. Satu, dua, tiga, go. Apa mahumu, coy? Nak habis dah. Satu, dua, tiga, go. Dua, tiga, go. Betul kan? Itu.